Ramai yang simpan emas sebab ikut-ikutan. Bagi tuan-puan nak tahu, tengok video ini sampai habis dan save video ini untuk rujukan yang akan datang. Tuan-puan, kita bukan simpan emas sahaja tetapi bermatlamat. Ramai simpan emas sebab ikut orang tapi tak tahu kenapa simpan emas. Bila harga naik, gelabah nak jual. Bila turun, menyesal. Simpan emas perlu ada tujuan dan jelas. Contoh matlamatnya, Azri nak beli rumah pertama. So, target simpan 100 gram emas untuk RM50,000 deposit. So, bekerja keras bawa Grab dan simpan secara konsisten setiap minggu. Puan Intan simpan untuk pergi umrah yang sesuai adalah target 5 dinar emas. Puan Laili simpan untuk haji, maka boleh target 10 dinar emas. Kenapa simpan emas? Yang pertama, duit kita cepat habis tuan-puan, tapi emas makin bertambah. Kedua, emas bantu kita capai impian lebih cepat. Ketiga, simpan emas bukan habis duit, tetapi tuan-puan alihkan duit tuan-puan tu secara yang bijak. Ini cara yang mudah, kata pakar keuangan Tuan Azri Ali. Beliau bagi tahu, kita dapat gaji, kita kena alihkan, simpan dulu baru kita belanja. Walaupun serendah RM100. Ataupun kita boleh terus auto debit RM200 setiap bulan. Tak terasa pun tuan-puan duit tu keluar. Tapi emas masih bertambah. Sekaligus boleh join Lucky Draw Public Pool, rezeki mungkin datang dalam bentuk emas 10 gram. So ini tuan-puan mainan minda. Ramai tak sedar mereka mampu simpan. Bila auto tolak, hidup tetap okey. Yang penting, mula langkah pertama. So, boleh target matlamat yang pertama, simpan sampai 100 gram yang pertama, capai 1 kilogram emas untuk satu keluarga. So, teringat dengan pepatah ini, impian tanpa usaha hanya angan-angan kosong. Mulakan hari ini, jangan tunggu, jangan bertangguh. Nak saya bantu memulakan simpan emas, boleh terus klik link bio saya ataupun refer di video untuk saya bantu sebaiknya. Nak lebih banyak tips keuangan emas, follow saya.